Ni orang yang tak erti peraturan Dewan. Siapa yang bagi bercakap? Cuba baca balik peraturan Dewan. Macam ni ada ke ahli parlimen yang tak baca peraturan Dewan, masuk Dewan, langgar saja peraturan Dewan. Tak menghormati speaker. Tak menghormati rakan-rakan yang dia beri peluang. Kalau nak berucap, minta dengan speaker. Itu saya minta tadi. Minta dengan speaker. Saya tak bagi, tak boleh saya cakap. Nak betulkan. Saya nak betulkan. Bangun, diam, berdiri. Kalau orang bagi, baru boleh cakap. Saya nak betulkan. Jangan jadi biadab. Yang disebut oleh Ibn Khaldun, khilafatu anin nubuwah fi hirasatu din wa siyasati dunya bihi. Kerja kita ialah menyambung kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul? Ialah menjaga agama dan mentadbir dunia ini, negara ini, masyarakat ini berdasarkan kepada agama. Yang ketiga, tujuan penciptaan kita manusia. Ini kita nak bagi kenal. Boleh sikit. Tak ada masa. Saya panjang. Saya tak masuk lagi. Ini Pun baru tak bagi juga. Tak bagi. Cepu pun tak kita bagi jumpa juga. kat luar. Ha? Ulu Langat sahabat saya, kita jumpa kat luar. Kat luar minum Tak kopi. panjang saya nak Saya nak tanya, saya setuju nanti kalau apa saya habis disebutkan saya tadi bagi. oleh Pekalan Nanti Cepu saya tu. habis, saya bagi. Tapi Islam melarang Tuan dia umatnya berdoa. buat fitnah. Islam larang umatnya buat fitnah, adu Siapa domba, bagi cerita Prof tak cakap? betul. Contoh, sebut kalau Perdana Menteri ini Tuan Dia naik, Pertua, dia minta akan betul halalkan ulangan LGBT. ini. Itu tak betul. Ini tak Itu menghormati betul pada flow saya orang. tu. Soal Ini tak berkaitan menghormati dengan adu speaker. domba, fitnah, Siapa yang bagi Prof pembohongan, cakap? fitnah. Sila dulu. Itu tak benar. Itu tak boleh. Itu kita tidak boleh benarkan berlaku dalam negara kita. Jadi Tuan saya Dia setuju Pertua. tadi apa yang disebutkan oleh Pekalan Cepu. Tapi soal fitnah ni kita tidak boleh bersetuju. Terima kasih Pekalan Cepu. Silakan. Pekalan Cepu, silakan. Ini orang yang tak erti peraturan Dewan. Siapa yang bagi bercakap? Cuba baca balik peraturan Dewan. Macam ni ada ke ahli parlimen yang tak baca peraturan Dewan, masuk Dewan, langgar saja peraturan Dewan. Tak menghormati speaker. Tak menghormati rakan-rakan yang dia beri peluang. Kalau nak berucap, minta dengan speaker. Itu saya minta tadi. Minta dengan speaker. Saya tak bagi, tak boleh saya cakap. Nak betulkan. Saya nak Bangun, betulkan. diam, berdiri. Kalau orang bagi, baru boleh cakap. Saya nak betulkan. Jangan saya nak jadi biadab. Saya nak